Aku sekarang ada dekat jalan Kampung Batu Empat. Orang Kota Tinggi Johor mesti biasa ikut jalan ni. Korang tengok tak kes yang budak motor samun kedai makcik yang tengah berniaga tu? Sama macam kejadian aku hari ni dekat kedai akak ni. Dekat dengan Balai Polis Batu Empat pun kau berani lagi nak buat. Aku pun akan post juga muka kau. Macam mana kau boleh tergamak nak samun handphone tengah orang ramai biji-biji macam tu? Kalau korang-orang Batu Empat Kota Tinggi ni, korang tahu tak kedai Syam Nasi Ayam Madu? Betul-betul dekat depan Balai Polis Batu Empat. Cerita dia, akak tu panggil aku review hari ni. Kemudian aku datang untuk shoot sebab akak tu ada buat nasi ayam dulang. Dalam nasi ayam tu ada ayam sekor, ada nasi empat, ada telur dadah, ada sup kaki ayam dengan sayur campur. Harga murah lah dalam set tu sebab siap sekali dengan teh ais 4. Aku kan makan nasi ayam pakai tangan, jadi aku keluarlah kejap pergi basuh tangan. Waktu ni aku tak perasan lagi handphone aku hilang tau. Aku try dia punya nasi ayam. Aku nak shoot video lah sekarang ni. Aku tak perasan lagi time tu. Shoot. Lepas aku settle shoot dia punya nasi ayam, aku nak shoot dia punya nasi goreng ayam sambal dengan nasi goreng ayam tau. Waktu ni baru aku perasan handphone aku tak ada. Tapi disebabkan aku dah sampai, tak apa. Aku settlekan kerja aku dulu. Aku shoot dulu. Aku makan dulu dia punya nasi ayam sambal dengan nasi goreng ayam dia. Dah aku makan. Aku nak shoot pula dia punya air adalah cikang dengan ABC. Waktu ni lah. Waktu aku nak rakam, aku tengok mana handphone aku Lepas tu kedai Syam Nasi Ayam Madu ni tengah ramai tau. Kau memang tak perasan punya barang kau hilang. Dah aku shoot semua. Aku nak gerak, aku tengok handphone aku tak ada. Agaknya owner nasi ayam ni dia kesian kat aku. Dia bayar aku double tau. Tapi kau boleh fikir tak, kau nak ambil barang orang tu? Aku tak tahu otak kau letak kat mana tau. Jadi orang Kota Tinggi kalau perasan budak ni, kau tolong DM aku. Telefon dia sama macam ni. Ni telefon aku. Ni macam mana boleh ada? Tadi tak ada. Okey. Settle kan.